Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berkata Nabi, alaikum bil bas fa inna abakum Ibrahim alaihi salatu wasallam kana bazazan. Mekatlah kata ija ke Nabi. Pakon ayah kata Nabi Ibrahim tukang mekat ija. So nak tukang ija tu cara mana? Mekat ija lah kata ke Nabi. Jual oleh mu akan kain ke Nabi. Pakon ayah kata Nabi Ibrahim tukang mekat ija. Yang baik berkir dia untuk mekat ija madum. Beri nak suami kan dia madum mekat ija pada lagut. Mu pom hadisnya harkat kata. Nabi kata ayah kata Nabi Ibrahim ke Mekah ke harkat. Tak mekat ija, tak mekat baje. Ke mana? Ya menan. Tablo udung, tablo biang. Dalam? Tak main suran ija. Tak mekat motor, tak mekat Honda. Tak mekat bata. Asal yang halu ubud. Cuma yang mekat ija sarai hadi. Yang kerja urus mekat ija ni kalau enggak tat ni. Buat macam urus mekat ija kan enggak tat beruk tat ni. Yang enggak tat mekat ija yang juk ditutup aurat urinong. Yang beruk tat bagian mekat dua ketat urinong. Ini cukup raya dosa. Kecuali lu lejing ke mekat. Di urus mekat katan tuk dalam. Ibadah awak ini sok luar yang kalau lain tak lagi ubah. Lagi tengok masa tak mekat ilu kolor untuk sok dalam. Ibadah haji sok luar yang tak larau aja. Kayak tak mekat tengok ilu dalam kan untuk sok dalam nan mentang ilu dalam. Pernah cerita sok luar. Pada tak kayak sok luar aja tak punya kena aja. Nak sangan tengok. Tak mekat tengok baju dalam beha. Untuk sok dalam nan mentang baju dalam. Ibadah haji sok luar. Ya, sekoro aja. Hai tu hanai sok aja lain sok baju yang mentau. Nak sandra aja. Nyo sengaja tak mekat ilu ketat kau rinong. Nyo cukup raya dosa. Maka mekat lu lejing anjik dosa ini. Pakon lejingnya untuk sok dalam. Bedah hinang mulut teroro ya sok luar nya. Tak mau jauh kau aja. Bukannya kau rinong lu lejingnya sok dalam kan? Lebihnya sok luar. Mati salah je ubat. Ni tengok geroi. Kan? Kan? Meriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh Nabi Zakaria alaihi salam itu gemuk tukang. Nak kalam. Nabi Zakaria gemuk tukang be apa gah je tukang sakap apa. Nyampe hame kena yo. Tak tepik segera ya pilih mumang. Kan? Mu tukang hanjut. Sakap apa? Jauh laut pi hanjut sakap apa? Mu tento pi hanjut sakap apa? Memputar aja untuk apa? Duduk apa jaga, apa banyak yang kaya. So pegang sekap apa jauh laut. Kau ni Musa je mau kutuk je, kau ni Musa bro akai. Ijak mau sejik ijak gede. Ijak laut, mai dayong mau sejik gede. Tak mekat, hendak tiap Jumat tak mekat. Kau sekap apa dah sit? Yang kejut hanam dalih, mutukang. Jauh laut je. Nampak kan? Ham sekap apa? Thau pegang sekap apa? Tendo je. Nabi Zakaria tu tukang. Nabi Ibrahim tukang mekat ija. Nabi Zakaria tukang semega, tukang kayu. Nabi Zakaria sampai wapun kan nampak kai. Iko lewat munafik. Nabi Daud tukang pegat baju tukang besi. Dumpu je pegat dari busa, baju busa, kepiah busa. Pandai besi. Kemudian Nabi Zakaria tukang kayu. Masalah kayu pula yang dumpu je pegat. Nabi Ibrahim tukang mekat kain. Puya pegah di urung takanyo, takak papanya, takak punya kau pegah hukum tu. Habis apa bawa urung tu. Bah bergejak laut penting ibadat betul. Ada daya laut yang pihna yang tenang. Mai pegah kau urung dia laut hana yang kaya sama. Pandai kaya kadang tu peng teuro tu. Ciroh ture sego 10 ton ni titi uro hang kaya tu. Ya kan? Baik betul-betul hang kaya kon. Jauh laut yang kaya si. Yang tukang yang kaya si. Mendum kaya. Nampum yan. Yang han kaya pula campli bak meja ya hang kaya.
Waktu mesin calek kuti pabegah calek ni kena. Yo memang menang ji. Tanya proyek, siapa-siapa ibi nya yang gaya. Yan, ka?